Baru-baru ni terbaca dalam berita, Ahli Parlimen Kampar mengajak Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Presiden MCA untuk berdebat dengan dia berhubung penjualan saham MAHB oleh KWSP. Abi Kampar, kalau kamu tak mengenali wajah diri kamu, tengoklah cermin. Kamu ni siapa? Dahlah baru-baru ni Ahli Parlimen Kampar tersebut mencabar 3 orang wakil dari MCA untuk berdebat dengan dia yang boleh menggunakan 3 bahasa. Bang, kalau kamu belum kenal saya, biarlah saya menawarkan diri. Kamu kata MCA tak ada orang boleh berdebat dengan kamu dalam 3 bahasa. Walaupun bahasa Melayu saya ni tak ada sebagus, tapi setakat Abi Kampar ni, I'm here for you anytime. Ya, nak bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Sepanyol pun boleh. Tapi mungkin kamu ni nak guna bahasa Mandarin ke Cantonese pun, saya layan je. Seperti mana yang baru-baru ni viral dalam media Singapura oleh Menteri Sumber Manusia dia, Tan Si Ling tu. Ya. Ungkapannya dalam bahasa Cantonese adalah Gong liam teng, teng liam ming, ming liam zhou, zhou liam zhou cho, cho liam goi, goi liam fuk, fuk liam gong. Kau kaya saya mati mah. Dalam maksudnya adalah, dahlah kamu ni ternyata dah tahu ada kesalahan, ketirisan mahupun salah dari segi tata kelola. Dan saya yakin jawatan kuasa kira-kira wang PAC pun sudah memulakan siasatan dalam isu ini. Maka sebagai ahli parlimen, kamu harus bertanggungjawab dan kamu sendiri cakap sekiranya ada kerugian walaupun RM1, kamu nak letak jawatan. Sampai hari ni kami duk tunggu kamu. EPF ada rugi RM1 pun, saya akan berserah dari politik. Tak berani letak jawatan. Tapi tak apa. Sebelum kamu nak letak jawatan, sekiranya kamu nak berdebat, kami di MCA, baik pemuda, baik wanita, baik MCA sekalipun, kita sedia menyahut cabaran kamu. Kita berdebat secara terbuka. Abi Chong, bukan saja dalam skandal MAHB, KWSP saja. Kalau kamu nak berdebat dengan saya mengenai skandal-skandal rasuah termasuk yang melibatkan pemimpin-pemimpin kamu, dipersilakan.